performance. Bermaksud integriti itu adalah orang kata honest lah, okay. Orang kata kejujuran kita, dan performance itu pula bermaksud pencapaian kita ataupun orang kata macam mana kita punya persembahan lah, prestasi kita sebagai pelajar, okay. So academic integrity and performance. Jangan kamu ingat hanya politician saja yang dikaitkan dengan integriti. Kenapa Fatihah Junaidi kamu angkat tangan? Kenapa? Ke tersalah? Okay. So kenapa Fatihah angkat tangan? Kesilap. Okay, so jangan kita ingat politician saja yang perlu ada integriti. Kita sebagai pelajar juga perlu menitik beratkan integriti. Okay, kalau kamu fikir apa yang kita orang tak jujurnya bila belajar, madam? Okay, pelajar dia akan terlibat dalam ketidakjujuran apabila dia mula mengopi orang kata kopi dalam internet sewenang-wenangnya tanpa site orang yang bercakap tu lah. So dia copy paste atau semasa exam dia meniru, so maknanya dia tidak jujur. Okay, sebenarnya kenapa pelajar-pelajar ni meniru? Kenapa pelajar-pelajar ni tiada integriti? Kerana performance. Dia tak nak dia punya performance tu di atas kertas lah, cacat ataupun rendah. Okay. So buat pengetahuan semua, jika kamu tidak belajar secara ODL ni, sebenarnya kamu akan menduduki peperiksaan di dalam dewan yang kerusi dan meja dijarakkan, dijaga oleh pengawas yang ramai, dan bukan sedikit yang memang selalu pelajar-pelajar UiTM ni, pelajar-pelajar kita ni ditangkap. Okay, caught red-handed meniru. Meniru ni macam mana? Mereka bawa nota. Kalau setakat jeling-jeling kawan sebelah tu tidaklah boleh disabitkan kerana tidak ada bahan bukti. Tetapi pelajar memang sangat berani membawa nota ataupun kita panggil toyol. Okay? Membawa nota dan memang kena tangkap. Dan apa yang akan terjadi? Okay. Dia akan fail paper tu, okay, dia akan dikenakan tindakan tata tertib lah, dan jika disabitkan bersalah, dia akan paper yang dia ambil tu, yang dia sedang ambil tu fail, yang lain tak lah, and then dia akan digantung dalam kira-kira setahun, dibayar denda dalam 200, okay, dan surat ibu bapa akan mendapat surat lah yang anak dia ni meniru. Okay, so maksudnya dianya sangat serius, okay, kalau kamu mencuba-cuba untuk meniru. Dan sebenarnya kalau kamu ingat ODL ni kamu terlepas dan boleh meniru sewenang-wenangnya, jangan sangka macam tu. Sebab kita ada sistem untuk detect kalau terlalu sama ataupun terlalu copy internet, kita ada sistem turn it in. Kita tahu di mana kamu meniru. So, dengan ada kecanggihan teknologi, kamu ingat kamu senang meniru, dan kami juga sebenarnya senang nak detect dari mana source yang kamu tiru tu. Okay? So, media faham kalau kamu semua nak ambil dari internet, tapi tulis daripada mana source kamu ambil, dan ataupun cuba untuk tukarkan ayat sedikit. Okay, kamu dalam belajar kan, so ini normal kalau kamu nak ambil nota ataupun mengambil isi-isi ataupun idea-idea daripada internet, fine, tetapi cuba untuk tukar sedikit ayat supaya tidaklah nampak sebiji sangat ataupun orang panggil terlalu copy and paste. Alright? So, Meda harap kamu faham lah, walaupun secara ODL di rumah tidak ada pensyarah depan kamu semasa kamu test, ujian, kuis atau apa-apa, sebenarnya ini menunjukkan integriti kamu. Okay? Integriti, apa maksud integriti? Adalah kita bersifat jujur, bersikap jujur walaupun tidak ada orang yang melihat. Okay, kalau kita nak senang, nak mudah kerja, kita main niru je lah. Tapi itu sudah tentu performance yang kamu ni, mungkin markah kamu akan tinggi, mungkin CGPA kamu akan tinggi, mungkin kamu mendapat anugerah dekan, tapi timbul lagi persoalan lain, berkat ke ilmu tu. Sampai bila ilmu tu akan bertahan? Okay, kalau setakat kamu meniru, mesti kamu pun tak faham apa yang kamu tulis tu. Okay, so bila kamu di Part 1 ni, madam nak kamu tekanlah kepada kamu bagaimana kita ni janganlah belajar ikut nafsu. Maknanya kita belajar ikut dengan hati kita. Kita ingat, kita percaya ilmu yang kita yang ada ni akan
digunakan untuk manfaat bukan diri kita saja tapi keluarga, bangsa, agama dan negara. Okay. Alright. So, kita tengok kepada ni lah. Okay. Ini tak berani nak buka besar-besar lah sebab takut tak appear macam sebelum ni. Okay, dalam module 6 ni, there are 3 items that you are going to learn lah. Pertama sekali, avoiding plagiarism. Mengelakkan macam nak meniru tu lah. Yang kedua, preventing plagiarism. Mengelakkan juga ya. Okay, nanti kita tengok macam mana. Dan yang seterusnya adalah performance tadi, calculating grade point average ataupun mengira CGPA. Macam mana kamu nak kira pointer kamu? Alright? Okay. Plagiarism. Apa itu maksud plagiarism? Okay. Plagiarism means an act, okay, satu tindakan of using or closely imitating the language and thoughts of another author without authorization and the representation of that author's works as one's own and as by not crediting the original author. So maksudnya plagiarism bermaksud satu tindakan menggunakan ataupun meniru secara terlalu dekatlah bahasa, gaya bahasa, pemikiran, penulis lain tanpa authorization, tanpa orang kata dibenarkan. Dan macam seolah-olah kerja tu dia yang buat, kajian tu dia yang buat, tanpa mengkreditkan, okay? Tanpa memberi kredit kepada penulis asal, okay? So macam seolah hak dia, okay? Dia tulis seolah-olah hak dia, yeah? So sometimes kita tulis what is politik, what is study skills, kita tak bukan kita sendiri yang kita pun tak faham kan, so kita tak tulis pun orang kata kefahaman kita tu. Kita tak tulis siapa yang keluarkan idea tu. Seolah-olah kita tulis tu macam hak kita lah. Okay? Kalau dalam exam tak apalah. Okay? Tapi kalau dalam assignment, kamu perlu sangat untuk letakkan nama daripada mana kamu ambil isi tu. Alright? Sebab kita nak bagi kredit ataupun orang kata meng-acknowledge, memperakui seseorang itu punya hasil kerja. Okay. Okay, kita tengok apakah jenis-jenis plagiarism yang ada. Ya. Have I plagiarized before this? So maknanya cuba kita tengok, kita terfikir, adakah kita sebenarnya terlibat tak dalam aksi meniru ni, tindakan meniru ni? Cuba kamu tengok, adakah kamu buat antara enam ni, adakah yang kamu dah buat? Yang pertama, copying words or ideas from someone else without giving credit. Meniru ayat ataupun idea-idea daripada seseorang lain tanpa memberikan kredit. Kredit ni maknanya kita tak letak nama dia sebagai orang yang bagi idea tu lah. So kalau kita ambil kat website, kita tulis website. Kalau kita ambil dekat buku, kita tulis buku. Okay? It's normal sebenarnya sebagai student untuk kita ambil idea ataupun ayat orang lain lah. Sebab kita pun belajar. Betul tak? So bila belajar, of course kita pun tak tahu. Tapi tak apa, kamu nak ambil ayat dia ke copy. Tapi jangan lupa letak nama dia. Okay? Turning in someone else's work as your own. Okay? Menukarkan kerja orang lain seolah-olah ini kerja kamu sendiri. Okay, ini berlaku pada masa sekolah dulu. Okay, masa kat sekolah dulu cikgu suruh cikgu lah biasa suruh baca buku and then buat summary ataupun sinopsis pada buku tu. Madam ni macam tak dan baca buku. So masa yang dia berikan macam singkat. Jadi madam ni macam mana-mana madam buat cerita madam sendirilah. Okay, mana cerita sekura-kura ke benda in English rasanya. Alright. So macam tak ada nak baca kat library, masa yang pergi kat library macam nak cari buku tak jumpa, lepas cikgu suruh hantar dah. Jangan kata nak buat sinopsis buku pun madam tak jumpa, apatah lagi nak habis baca. So madam ni pun macam, macam mana ni kena hantar Madam pun macam tulis lah, sebab nanti kita kena cerita dalam kelas. Ni madam sekolah MRSM dulu kan. MRSM ni sejak daripada kecil lagi, dia macam latih untuk presentation. So madam macam tulis atas satu kertas and then letak dekat dalam pencil case lah supaya bila sampai masa cikgu suruh baca, cikgu suruh ceritakan buku apa, madam akan cerita yang madam reka-reka tu kan. Dia ingat lagi cerita kura-kura kan. Tapi macam dari segi madam punya orang kata ayat madam sendiri lah. Lepas tu entah macam mana kertas yang madam tulis tu hilang.
Macam ya Allah tak ada rezekinya lah madam cakap kan. Tak apalah kan. Betul tak macam mana? Yalah satu kelas kan tak ada juga madam punya turnnya. Lepas tu, so pelajar lain pun macam dipanggil lah untuk ke pelajar lain pun dipanggil lah untuk persembahkan sinopsis buku cerita tu. And then datanglah kawan madam sendiri. Agak baik lah dengan madam ni. And then dia cerita tu exactly macam cerita yang madam tulis tu. So kau faham tak? Mestilah takkanlah sama. So, tak mesti tak ada buku cerita macam tu. Sebab buku cerita tu madam yang reka sendiri, tak ada buku cerita. Madam yang reka sendiri buku cerita tu. Okay. So madam pun macam, oh kawan madam ni mencuri hasil kerja madam seolah-olah dia yang baca buku tu tak wujud pun sebenarnya dan seolah-olah itu hasil sinopsis yang dia buat. So masa tu madam tu cuba untuk memberitahu cikgu, tapi cikgu macam tak percaya ke ataupun tidak macam malas nak memalukan pelajar tu lah. Tapi itu yang berlaku apabila orang lain ambil kerja kita. Apa perasaan kita bila kita dah buat letih-letih, orang ambil seolah itu hak dia. Kita, of course kita akan perasan sebab itu hasil kerja kita yang kita buat dengan bersungguh-sungguh. Pastinya ianya menyakitkan. Betul tak? Menyakitkan pada orang yang kerja dia tu, orang kata dia yang orang kata dia buat penat-penat tapi orang tak acknowledge dia, okay? Okay, yang ketiga, failing to put a quotation in quotation marks. Okay, gagal untuk meletakkan quotation ataupun orang kata siapa yang menulis tu, kita buat tanda baca ke tanda buka kurungan seolah-olah dia siapa yang bercakap hal ini. Tak ada. Bila kita tak buat macam tu, siapa yang cakap? Seolah-olah kita pula yang bercakap. Itu juga dipanggil sebagai plagiarism. Yang seterusnya, giving incorrect information about the source of a quotation. Memandai-mandai pula kita letak nama Ali Abu, padahal bukan Ali Abu yang cakap. Sebab orang suruh letak quotation, kita letak quotation. Tapi kita menipu pula ataupun kita hentam je letak siapa-siapa. Itu pun adalah sejenis plagiarism. Alright? Changing words by copying the sentence structure of a source without giving credit. Okay? Kita tukar ayat, tapi kita tiru struktur macam mana ayat, orang kata ayat tu tanpa memberi kredit pun dikatakan meniru. Maknanya orang kata kalau ayat tapi idea tu daripada seseorang lain, tetap kita kena beri kredit pada dia. Maknanya kita kena letaklah dia sebagai sumbernya. Okay. Okay, dan yang seterusnya, copying so many words or ideas from a source. Okay, so maknanya dalam satu perenggan tu ada 30 patah perkataan, 28-nya ayat dia. Kita tukar je lah N ke, tukar byte ke, kita tukar sikit je. Itu pun adalah plagiarism. So, madam percaya, mesti kamu tahu, ya Allah, mesti aku terbuat plagiarism. Kan? Okay, so, okay, madam percaya kamu kan masih belajar lagi. Slow-slow lah. Yang paling penting letakkan nama orang yang daripada mana source yang kamu ambil tu. Okay, of course lah, paling banyak sekali website lah. Alright, letak website. Dan bila kamu retrieve benda tu. Alright. Okay. So, how you want to prevent plagiarism? Macam mana kita nak mengelakkan diri kita daripada terjerumus ke dalam plagiarism ni? Yang pertama sekali, kita kena planning your paper. Bila kamu nak tulis sesuatu, buat assignment, kamu kena plan nak tulis apa. Okay, if you have doubts or questions about something, you should ask your lecturer or instructor. Maknanya kalau kamu tak faham untuk membuat sesuatu, kamu tanyalah kepada pensyarah kamu ataupun orang yang meminta kamu, yang beri arahan lah untuk kamu buat tu. So maknanya kamu consult lah dengan your instructor ataupun lecturer lah. Okay. Yang seterusnya, you take effective notes. Macam ni, madam tengah bercakap. Okay, so kamu tulislah apa yang madam cakap ni. Okay, macam seperti yang kita belajar minggu-minggu lepas. Dia organize the information that you have found by taking the notes of all sources before you start writing. Okay, so maknanya bila madam cakap pasal sesuatu isu, kamu tulis. So nanti kamu boleh gunakan idea-idea yang kamu tulis tu sebelum kamu start come out dengan paper tu lah. Alright. Alright. Seterusnya. Okay.
To avoid confusion about sources, try using different color fonts, pens or pencil for each one. So maksudnya untuk kamu menghilangkan kekeliruan kamu semasa kamu tulis nota tu, gunakan font ataupun semasa kamu menaip tu kan, gunakan font yang berwarna berbeza, guna pen ataupun pensil untuk warna yang berbeza lah. Masa kamu menulis ni apa, so kamu tahu ni siapa cakap ni daripada siapa, ni daripada buku mana. Alright, so kita nampak perbezaan siapa yang bercakap apa. Okay, so plan your paper. You plan how you are doing to include after sources, to include other source of information in your paper. Okay, so kamu pun fikir macam mana kamu nak susun ni, daripada ni cakap apa. So kita start dengan introduction kan, ataupun definition biasanya. So kamu quote lah definition daripada siapa. But kata Fariza mention that blah 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 blah, and this is supported by Syafiq in bla 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 bla, macam tu. So kamu letak nama orang yang sebut tu, ataupun yang come out dengan buku. Kadang-kadang sebut ni ialah kalau macam pensyarah ni biasalah dia menyebut, tapi biasa tokoh-tokoh lah macam Perdana Menteri ke apa, kita kena quote siapa yang cakap dan bila dia cakap tu. Sebab kenapa pula bila, madam? Sebab bila pun penting. Kadang-kadang kalau benda tu dia cakap 20 tahun yang lalu, mungkin lepas 20 tahun dia cakap benda lain, betul tak? So kamu kena faham, nampak beza yang dia cakap tu. Okay, there must be a balance between the ideas taken from other sources and your own ideas. Ini penting. Maknanya bila kamu menulis, memanglah kamu akan tulis ataupun akan rujuk idea orang lain. Tapi make sure kamu pun ada juga idea. Janganlah idea orang lain 99%, idea kamu I agree with what the book said ke apa ke. Macam tak boleh lah. Maknanya kamu kena baca buku tu, kamu proses dalam otak kamu come out dengan idea kamu. Yang tu kamu tak payah quote. Sebab apa? Sebab itu idea kamu sendiri. Alright? Okay, writing your paper. Cite resources. Okay, cite resources ni orang kata, letakkan siapa. Okay, when quoting a source, use the quote exactly the way it appears. Okay, jangan tukar. Okay, kalau kamu macam tak tahu nak tukar, weak in English, pening nak tukar macam mana, tapi kamu berminat dengan ayat yang cakap tu, tulis je apa yang cakap. Tapi biasanya janganlah terlalu panjang. Okay, biasanya kurang daripada 3 lines ataupun kurang daripada 40 words. Kalau ada satu page tu, itu bukan cite dah tu, maknanya mengambil semua. Those words must be enclosed in quotation marks. Kalau kamu suka, letakkan tanda pembuka baca tu. Maksudnya yang kata yang, okay, faham tak yang apostrophe tu? Okay, letakkan. Ini dikatakan oleh siapa? Dwight Waldo ke apa ke. Okay. Yang kedua, make it clear who said that. Okay, siapa yang cakap tu? Okay, kamu kena tahu siapa yang cakap tu. If you discussing the ideas of more than one person, be careful with confusing pronouns. Okay, so macam kalau seorang tak apalah, kalau 2-3 orang ataupun buku tu dibuat oleh 3 orang, kamu kena letak ketiga-tiga nama. Tak letak nama depan je, malas ke, okay? Okay, always make sure to differentiate who said what and give credit to the right person. Sentiasa pastikan tahu macam mana nak membezakan siapa yang cakap apa dan memberikan kredit kepada orang yang betul lah, orang yang tepat. Kadang-kadang kita ni main ambil je kat internet, kita suka hati kita je. Jangan, kena tahu siapa cakap apa. Sebab itulah kalau kamu cari bahan, tetapi kamu tak tahu bahan tu dari mana, tapi kamu rasa bagus, tetap tak boleh letak. Medium pun sentiasa berhadapan dengan benda macam itulah. Apa kita menulis thesis, apa. Sebab kita takkan letak, sebab kita tak tahu siapa yang tulis. Walau sesedap mana pun dia tulis, dan kita setuju dengan idea dia tu. So kalau dia tu macam mana, medium sayanglah isi tu. Okay, kalau kamu rasa sayang dan kamu nak juga guna, try sedaya mungkin untuk cari siapa. Kan sekarang internet kan, sometimes ada website ni dia tak tulis siapa, tapi mungkin kamu jumpa kat tempat-tempat lain. Okay, tapi madam pernah jumpalah juga unknown, dia tulis unknown tapi jumpa dekat website mana. At least benda tu bukan turun daripada langit, faham tak? Bukan turun daripada langit, bukan daripada dari kepala kamu, daripada seseorang, tapi kamu tak tahu siapa seorang itu, tapi kamu jumpa kat website, kena juga tulis. Alright, so orang kata serius itu sebenarnya. Okay, know how to paraphrase. Okay, tahu macam mana nak tukar ayat tu. To paraphrase, you must change both the words and the sentence structure of the original without changing the content.
paraphrase ni idea tu masih di situ. Tetapi kamu tukar cara ayatnya. Contohnya Ali makan nasi. Okay. So kamu buatlah ayat lain. Nasi itu dimakan oleh seorang budak yang bernama Ali. Macam tu. Maknanya maksud dia sama, tetapi tu ayat tu dah berbeza. Jadi kamu dah proses, keluarkan sesuatu ayat yang berbeza, tetapi idea tetap sama. Benda maksud dia tidak mengubah maksud dia. Pun penting juga. Kadang kita ni main hentam-hentam, kita tambah. Kalau yang hentam-hentam ataupun kita fikir sendiri, itu idea kita dah. Okay, maksudnya. And then include a reference page. Okay, jangan lupa maksudkan rujukanlah. One of the most important ways to avoid plagiarism is referencing. Include a reference page or page of work cited at the end of your paper. Check guideline for citing sources properly. Okay, kamu buat e-portfolio, letak tak reference. Jangan ikut dan kamu je letak reference. Daripada mana kamu jumpa bahan-bahan ni. Okay, kalau betul original daripada kamu, okey lah. Tapi kalau tak betul, tak boleh. So check balik e-portfolio kamu ada reference ke tak. Sebab tu Madam tak bagi lagi hantar. Chapter tak habis lagi, hantar dah. Boy, kau main lagi. Sebab tak habis lagi Madam ajar. Hantarlah ikut WhatsApp semua benda. Pening kepala Madam jugalah. Sebab Madam, kalau hantar kat WhatsApp, korang ada 52 orang, macam mana Madam nak check? Okay, so kita kena establish satu medium, iaitu senang sekali kat YouFuture lah. Bila Madam cakap, okay hantar, baru hantar. Yang ni dah Allah dah hantar kat WhatsApp, pening kepala pensyarah ni Okay, stop lah hantar kat WhatsApp. Buat je, nanti Madam suruh hantar, hantarlah. Satu lagi yang jenis yang suruh Madam check tu. Aduh, pening lah Madam nak check. Madam akan terus kira markah je nanti. Susahlah sebab kat universiti ni dia bukan macam kat sekolah Dia nak suruh cikgu check. Okay tak? It doesn't work like that. Okay? Kalau kamu nak hantar. Nak tanya macam mana nak buat, boleh. Sebab tu universiti ni very independent. Alright? Okay, kita pergi kepada macam mana nak mengira grade point average. Macam mana nak mengira GPA. Okay, Sam ni Madam nak tanya ada berapa subjek semua? Boleh Madam tahu tak? Boleh ada yang bersuara tak? Berapa subjekkah Part 1 SEM ini? Berapa subjek? 8 sekali dengan ko. Okey, 8 sekali dengan ko kan? So, setiap subjek tu dia ada tak kredit dia, credit hour dia? Ada tak? Credit hour. Credit hour tahu tak? Ada Madam. Contohnya credit hour ni macam berat dia lah. 3, ada tak yang 4? Madam rasa tak ada kau 4. Kalau 4 ni dia memberi impact yang sangat tinggi lah. Jumpa pun kelas pun banyak. Okay, to be honest, study skill ni tidak ada result. Nanti bukan tak ada result, maksudnya dia tidak ada pemberat pun. Okay, so kamu kena ambil walaupun markah kamu ni tidak ada pun sebenarnya. Okay, tetapi kalau kamu tak ambil, kamu gagal lah dapat AM. Tapi maknanya dia tidak memberi kesan kepada si GPA kamu. Tapi dia ada 2 je, sama ada kamu fail ataupun kamu gagal. So, kalau kat universiti, sama juga macam kat sekolah, dia ada A. Macam dia tengok ni kan, A plus A tolak, B plus B tolak, C plus C tolak. Dan terus sekali F lah. Okay, kalau kamu tak hadir, ataupun kalau ODN ni tidak hantar final test, kamu dikira YY. Tidak, orang kata tak masuk exam lah, tak datang exam. Tapi sekarang ni mana boleh tak datang, memang tak ada kat campus kan. Okay, kalau tak submit lah. Okay. Kalau XX, katakan kamu demam pada hari kejadian. Okay, demam memang tak boleh nak buat test. Memang tak larat nak bangun, nak buka komputer pun tak boleh. Kamu boleh dapatkan MC dan hantar. Okay, so kita akan grantkan kamu XX. XX ni bermaknanya kamu tidak hadir tetapi dengan kebenaran. Biasanya kerana tak sihat lah, tak ada lah. X tak boleh jawab final test sebab kenduri kahwin, sebab rumah buat kerja kahwin. Itu tak diterima. Hanya sakit dan hal-hal emergency sahaja. Rumah naik banjir. So ada report polis. Tak boleh simply. Okay, Madam dulu ada kawan tau. Kawan ni dia tak boleh nak jawab exam. Dulu tak ada lah macam korang ni belajar ODL macam ni, jawab test quiz kat rumah je. Memang kena pergi dewan exam lah. Guna study sampai sakit kepala, semua exam kan. Macam SPM tu lah. Lepas tu dia ni macam jenis dia, bila dia tak datang, dia akan MC lah sampai 1 sem tu dia macam dah tak boleh nak buat, tapi dia tak nak quit sebab takut mak dia marah.
Dia hantar MC banyak-banyak. Lepas tu dia hantar pula MC, orang kata MC daripada hospital swasta, klinik swasta. Lepas tu macam yang jauh daripada kampus lah, daripada KL macam tu kan. So maknanya macam, bukan nak katalah macam menipu MC. Okey, pelajar pun suka menipu MC. Kalau dapat tahu keras tindakan dia, jangan sesekali kamu menipu MC. So, kawan madam tu dia hantar MC 2-3 sampai untuk 2-3 subjek memang dia tak join ataupun dia tak ambil final exam, akhirnya dia dibuang. Okay, so tak boleh jangan suka-suka lah. Okay, kalau rasa tak boleh nak buat, try dapatkan MC. Atau kalau tak datang terus, why lah maknanya kamu kena mengulang. Tapi dia memberi kesan lah kepada kamu punya GPA. GPA ataupun kita panggil sebagai pointer. Okay, betul tak? Pointer adalah bagaimana markah dia mesti dikira ataupun performance dikira. Kita ada dua GPA dengan CGPA. GPA ni untuk SEM tu, okay, SEM 1 kamu mungkin dapat 3.5 insyaAllah kan. SEM 2 kamu dapat 3.6 insyaAllah, amin kan. SEM 3 kamu dapat 3.7 insyaAllah, amin. So CGPA bermaksud cumulative ataupun orang kata yang terkumpul, dia tambah dia bahagi, purata lah orang kata. Okay, kalau kamu tengok kat sini, kalau A+, kalau kamu dapat A+, okay, to be honest, markah untuk akhir sekali dia tidak akan beritahu markah kamu dapat berapa, 90 ke 80 ke 70 ke. Tapi kamu kena faham, kalau A+, 90 hingga 100. Kalau A, 80 ke 89 dan dia akan dikira sebagai 4. Dan semakin rendah markah kamu, semakin rendah grade dan semakin rendahlah skala yang 4.0 ni. So sangat penting untuk kamu at least mendapat 80 ke 89. Kamu akan dekat kepada 4 ataupun orang panggil 4 flat. Betul tak? Okay. So, macam mana nak kira ni? Okay. Total credit GPA bermaksud, okay, yang mereka kata setiap SEM tu lah, okay, dia mesti berubah-ubah kan. Okay, total credit value registered and attempted in the assessment of a semester. Total credit values. Saya dah cakap tadi kan, berapa jam kredit yang kamu ambil SEM ini. Kamu tambahlah CTU berapa. Okay, cuba kamu kira berapa jam kredit untuk Part 1 sekarang. Okay, sebab kamu tak pernah ada lagi paper lain, apa semua, ada 8 kan. Start UED 102 kosong je nilai dia, tapi kita ada 7 subjek lain yang dia ada ni. Cuba kamu tengok berapa? 18. Okay, 18 jam dibahagi dengan total units acquired in the same semester. Okay, so maksudnya yang ni dapat berapa? So maknanya katakan kamu tambahlah contohnya ni. Okey, katakan kalau kamu dapat, kamu agak, mereka suka tau main teka-teka macam ni. Katakan kalau kamu dapat CTU A tolak. So kalau A tolak berapa? Tengok kat sini. 3.67. Lepas tu darab pula dengan jam kredit kamu tu. Darab dengan 3. Susahlah nak cerita dalam sini, tapi macam itulah cara ianya dikira. Maknanya performance ke semua subjek tu darab dengan jam kredit dia. Nampak ni 3, 2 ni jam kredit dan ditambah pula dengan bilangan jam kredit yang ada. Kalau kat sini 5, kalau kamu 18. Yang atas ni pula kamu punya result yang didarabkan dengan jam kredit dia. Okay, so kamu akan dapat CGPA kamu. Okay, try kamu agak-agak kamu dapat PAD 101 berapa? Agak-agak lah PAD 101. Dapat berapa agak-agak? Agak-agak lah PAD 101. Susah ke senang PAD 101? Hello, PAD 101 susah ke senang? Agak kalau kamu dapat A tolak, kamu 3.67, kamu darab dengan 3. So kamu tambah pula CTU, kamu agak-agak dapat berapa? Lepas tu adalah 7 subjek yang ada tu, UED tak termasuk sebab dia kosong je. Kamu bahagikan dengan 18. Kamu akan dapat kamu punya GPA untuk SEM ni. Tapi pastikan agakkan kamu tu betul lah. Jangan tersasar, jangan belajar pun tidak perasan dapat A. Okay. So, madam sentiasa berjaya teka berapa CGPA madam, GPA madam untuk semester itu sebab madam rasa, oh ni aku dapat B kot, yang ni aku dapat A kot, macam tu kan. So kadang-kadang terlebih, kita bajet kita 3.6, kita dapat 3.8. Okay lah, realistik. Okay.
Alright. Itu GPA yang setiap SEM. Macam mana pula dengan CGPA? CGPA ni orang kata kumpul. Part 1 punya pointer tambah part 2 punya pointer. Okay. Okay, so maknanya berapakah jumlah total credit values, okay, dan juga bahagikan dengan berapa units, okay, kredit di dalam semester tu lah. Okay, sebenarnya kamu tak payah nak pening pun jaga nak cara pasal CGPA ni, yang penting kamu belajar. Cuma Madam nak cerita kat sini cara pengiraan dia. So maksudnya apa? Kita ada sistem pun nak kira, okay? Maksudnya cubalah untuk mendapat A banyak-banyak, sebab dapat A banyak-banyak akan menyebabkan kamu mendapat kebarangkalian kamu untuk dapat 3.5 ke atas tu tinggi. 3.5 ke atas tu bermaksud anugerah dekan. Kalau kamu dapat anugerah dekan setiap SEM, selama 5 SEM kamu akan dipakaikan selempang pink tau. Okay? Dia ada istiadat. Istiadat convocation kat UiTM ni yang paling grand lah yang pernah Madam tengok. Dia lama, grand dan siaplah dengan dia punya istiadat dia terlalu, orang kata sebab kita kan Universiti Melayu kan. Jadi Bumi Putra, so ada istiadat dia memang sangat ni lah. Kalau kamu dapat ni, okay, tinggi, memang kamu sangat, orang kata dia akan cakap ni macam ni penerima anugerah Naib Chancellor. Okay, Hadira Balkis Beni dengan dia akan cakap macam tu. Tapi bukanlah itu aimsnya. Aimsnya kamu kena dapat, orang kata, baguslah, senang nak sambung degree kan. Okay, bagus untuk kamu kalau pointer kamu tinggi, senang nak dapat kerja. So cuba untuk dapatkan markah dari 80 ke 89. Tak payah 100 pun tak apa, 80 pun dah okey. Dapatkan A, so kamu akan dapat solid 4. Dapatkan, okay, macam ni, kalau nak dapat 3.5, kamu kena at least ada A dengan B je dalam kamu punya result SEM tu. A, B, maknanya kalau 7 kan, kamu dapat 5A, 2B. B pun tengok juga, kalau B tolak ni, dia jadi rendah 2.67. Okay. So, kamu kena dapatkan, jangan kalau ada C tu susah, melainkan kamu 6A, 1C. Bolehlah nak dapat dekan lagi. Tapi cuba untuk tidak ada C di dalam tu. Masa Madam degree, Madam tidak ada C. Okay, susah nak cari, memang tak ada C dan susah nak cari B dalam Madam punya tu, semua A. So bila semua A ni tinggilah kita punya CGPA, tapi Madam tidaklah terlalu 4 flat, taklah. Ramai lagi pelajar-pelajar Madam yang pernah dapat 4 flat. So macam itulah. Alright. Yang ni macam ni. Madam rasa tak payahlah kamu nak kira sebab kita dah ada sistem cara pengiraan. Cuma Madam nak tahu, Madam nak kamu tahu yang setiap markah untuk setiap satu subjek tu akan menyumbang kepada kamu punya GPA, dan GPA ni akan menyumbang kepada CGPA-nya. Alright. Ni video apa benda ni? Kita tengok apa benda. Ada pun? Ada ke tak ada? Okay lah. Kelas kita sampai macam ni saja. So ingat Madam cakap, baik e-portfolio tu nantilah Madam suruh hantar. Tak payahlah kamu nak hantar, nak siap kerja cepat-cepat. Ya, Madam tahu dah siap tu, biarlah. Okay, nanti Madam akan sediakan satu platform pada minggu keberapa. Kita nak ni. Yang penting video tu nanti. Minggu depan-depan ni kita akan tengok sama-sama video. Kita akan buat Google Meet. So, bagi senarai nama, kan? So, buat video. Kita akan, Madam akan pick video siapa-siapa. Okay, untuk dipersembahkan. Janganlah lama sangat. 2 minit, 3 minit. Jangan buat setengah jam. Boleh tak? Alright? Okay lah. Sampai sini sajalah kelas kita. Madam ada kelas juga pukul 10 ni. Okay lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tantangan attendance. Mana udah buka? Thank you, madam. Itu je kamu. Thank you, madam. Berbunyi masa ni je. Thank you, madam. Thank you, madam. Yelah. Okay. Terima kasih, madam. Bye, madam. Itu je lah. Bye, madam. Yeah. Bye, madam. Bye. Okay.